Hari ni awak nak kongsi tentang homework ataupun kerja rumah. Okey, ini Resuviko. Resuviko ni adalah buku komunikasi nak bagi tahu anak ada homework muka surat berapa, buku apa. Walaupun ada apps tapi cikgu kelas Munif ni dia prefer untuk pakai buku lah. Contoh dia bagi tahulah, okey hari ni Isnin ada homework matematik muka surat 73. Apa ni chapter yang mana. Bila anak balik rumah dia tunjuk dekat kita, kita pun bolehlah suruh dia buat. Kiranya tak adalah cikgu hantar dekat grup WhatsApp ke ataupun percaya 100% dekat anak ke, tak ada. Dalam buku yang sama juga ada target harian yang budak tu kena capai. Contohnya yang atas ni maksudnya tidak menyakiti kawan-kawan secara fizikal ataupun secara verbal. Jadi kalau budak tu baik hari tu, hijau lah. Kalau nakal dia tulislah merah. Kalau lagi banyak merah tu lagi nakal lah budak itu. Ini Pokki ni apa? Maksudnya apa? Carilah sendiri. Dan setiap budak tu tak sama tau target harian dia. Yang ni by right samalah. Yang ni yang tidak menyakiti tu. Yang kedua buat kerja sekolah. Yang ketiga ada two way communication. Yang keempat ni tak sama dengan orang lain. Sebab Munif dia macam tak reti nak bawa balik buku mana untuk homework tu. Jadi kemu request untuk cikgu tu letak benda ini dekat dalam target harian dia. Jadi hijau ni maknanya udah pandai.